Assalamualaikum Cikgu. Nama saya Tengku Syaifah Aisyah binti Tengku Syed Razman daripada Kru TVPSS, Sekolah Kebangsaan Tengku Besar Tampin. Hari ini saya ingin bertanya Cikgu beberapa soalan. Apa perasaan Cikgu apabila mula-mula datang ke sekolah ini? Okey, perasaan saya mula datang agak terkejut sebab saya daripada sekolah kampung. Daerah Rembau tu daerah yang kecil kan, jadi macam agak terkejut jugalah pada awalnya. Walaupun saya ada kerap setiap hari ke Tampin sebenarnya, tapi waktu petang sehingga malam lah. Jadi bila suasana sekolah tu bagi saya satu perbezaan yang ketara lah. Daripada aspek bilangan murid, bilangan guru, persekitaran. Sebabnya di sini lebih pada pekan kan, macam bandar. Beza di daerah Rembau tu kampung. So di sana environmentnya lebih pada kan jumpa lembu, jumpa kambing. So macam beza lah. So adalah sedikit, bukan cultural shock, tapi maybe cultural environment kot. Macam tu lah. Budaya tu lebih kurang je sebenarnya. Cuma environment lah. So saya rasa itu sajalah perbezaan dia. Okey, apakah harapan Cikgu untuk murid-murid di sekolah ini? Okeylah, dah tentulah kita nakkan sesuatu yang berguna untuk diorang sebab saya murid, saya guru pendidikan khas kan. Tak banyak sikit kalau boleh kita nakkan ada perubahan lah untuk anak-anak syurga ni. Macam awak tengok sekarang ni kan, main-main rounders kat sini nampak kan. Macam tu lah dia. Jadi mungkin untuk anak-anak ni bukannya akademik sasaran kita, tapi lebih pada pengurusan tingkah laku dan juga mampu untuk menguruskan diri lah. Itulah sebenarnya. Okay. Terima kasih Cikgu. Okey, sama. Terima kasih ya sudi mewawancara Zain. Okey, terima kasih.